jumpa lagi kita dekat channel Abang Khairul. Okey, hari ni Abang Khairul nak tunjuk satu motor terpakai lah, motor second hand, Kawasaki Ninja 400. Jadi untuk motor second hand macam biasalah, kalau siapa yang tak ada slip gaji tu boleh belilah dekat Abang Khairul, sebab motor second hand kebanyakan dekat Abang Khairul boleh beli tanpa slip gaji. Jadi yang mana geng-geng tak ada slip gaji tu, mungkin motor ni bukan lagi motor idaman, boleh follow Abang Khairul dulu. Mana tahu satu hari Abang Khairul up motor idaman hampa, jadi boleh terus PM Abang Khairul lah. Jadi untuk motor second hand macam biasalah, Abang Khairul kurang sikit lah jual secara online tu. Kalau boleh direct datang kedai, tengok motor sendiri, puas hati baru beli. Kita tak mau lah lagi kita jual lagi. Jadi tak puas hati ke, ada calak ke apa ke. Motor dalam video, dalam gambar dia lain sikit lah, bila kat depan dia lain sikit lah. Jadi hari ni kita nak tengok satu Kawasaki Ninja 400 yang didaftarkan pada tahun 2019. Dia punya mileage 13,500, odometer je 13,500. Meter memang tak ada kusam, tak ada kesan crack, tak ada sunburn lah. Lepas tu dia punya lampu depan belakang tak ada crack, tak ada kesan sunburn ataupun kesan terbakar lah. Cuma dia punya signal je ada macam kusam sikit. Lepas tu untuk tayar depan lebih kurang dalam 90% lagi. Dia pakai brand Diablo, Rosa Diablo lah, Diablo Rosa. Belakang lebih kurang dalam 80% lagi dia pakai brand Pirelli. Alright. Untuk cover set motor ni keseluruhan dia memang tak ada kesan crack langsung. Kalau Abang Khairul check di sini, kesan cala-cala manja tu ada, tank memang tak ada kemek langsung. Sidul mirror, owner tukar ke sidul mirror yang aftermarket. Windshield pun cantik lagi, inner pun cantik lagi, tak ada kesan kusam. Skru pun kebanyakan original lagi lah. Untuk sprocket boleh pakai lagi, tak ada masalah. Sini ada satu owner tambah satu slider lah, macam crash bar dekat sini lah, untuk jaga dia punya cover lah kalau ada jatuh. Okey, exhaust original dia lah. Alright, motor ni didaftarkan pada tahun 2019. Motor ni Abang Khairul nak lepas cash, anggaran harga cash lebih kurang dalam 16,000 lebih. Untuk orang yang tak ada slip gaji, boleh beli dengan deposit RM5,500, bulan RM389, 4 tahun. Untuk orang yang ada slip gaji, deposit RM1,790, bulanan lebih kurang dalam RM318 selama 7 tahun. Okey, itu adalah anggaran harga kasar lah. Kadang-kadang hampa dapat rate yang murah, dia akan murah lagi lah daripada yang Abang Khairul bagi tahu tu. Jadi motor ni memang cantik gila, puas hati lah kalau pemain tengok ni. Cuma kalau beli tu balik pergi beli bateri baru je spare, sebab bateri ni dah mungkin lama dah, tapi masih boleh pakai lagi, tak ada masalah. Cuma beli spare lah sebab Abang Khairul tu, ataupun standby duit lah. Alright, jadi motor ni memang cantik. Motor ada dekat Jitra Kedah. Kalau ada siapa-siapa yang nak datang tengok, boleh datang tengok. Motor second hand Abang Khairul jarang buat jualan secara online lah, sebab Abang Khairul nak customer tu main tengok sendiri, belek sendiri, bawa lah segala pomen-pomen yang ada dekat dalam kampung tu. Kau main check sendirilah motor ni, senang. Jadi check sendiri, rasa puas hati, baru beli. Itu kita senang cerita dia. Nah, tak ada apa-apa isu dah lepas tu. Alright, jadi ini adalah kawan